bulan 4 atau 7 2003. Ah, Ini nggak kosong kan? Oh, kosong. Ya. Ini kan 2027. Tengok ni. Ini macam, kalau tengok macam Azia. Ini model apa kalau kat sini panggil apa, kereta apa? Ha? Agia. Tapi dia tak pakai lambang Daihatsu kan? Dia tak pakai Daihatsu punya logo. Enggak. Enggak eh? Enggak. Agia. So, aja tengok kereta. Oh, bukan Agia lah. Ayla. Daihatsu. Tapi memang sama sebiji macam Viva. Bukan Viva, apa, Azia Prodo lah. Aku tertarik juga dengan model ni sebenarnya. InsyaAllah kalau ada rezeki, aku akan ambil lah yang Azia. Side. Oh, kat sini dia panggil Ayla Asra Daihatsu. Bentuk dia sama. Tapi kat sini nak tahu kereta baru ambil senang je. Rek merah dia baru ambil. Belum ada road tag lagi. Sama dia punya bentuk sama dengan Azia di Malaysia. Okey, baik.